Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Ameri's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan cara buat kuah hitam yang tofu yang ringkas tapi sedap. Okey, untuk buat kuah yang tofu ni, yang kita perlukan adalah tauco. Kali ini saya gunakan tauco yang manis, dia ada juga tauco masin. Okey, kita ambil tauco tadi, dimasukkan 3 sudu besar ke dalam blender untuk dikisar. Masukkan juga 3 sudu besar kicap pekat, 2 sudu besar sos tiram. Kalau nak pedas boleh tambahkan cili kering pedas lebih kurang 3 biji, dan terakhir boleh masukkan 3 cawan air. Kemudian kita kisar lebih kurang 3 hingga 4 minit bagi tauco tadi tu dia betul-betul hancur. Kemudian masukkan ke dalam periuk. Masukkan juga 2 sudu besar gula merah dan juga sedikit garam. Okey, kesemua bahan ni kita masak dulu pakai api yang sederhana besar. Sambil tu sesekali kita kacau dan tunggu dia mendidih. Sementara tu dah boleh bancuh 2 sudu besar tepung jagung, tapi kalau nak pekat lagi boleh jadikan 3 ataupun 4 sudu besar tepung jagung. Okey, bila dah mendidih macam ni, masukkan banjuhan tepung jagung tadi tu. Kemudian kita kacau rata dan tunggu lagi kuah hitam ni mendidih lagi. Okey, bila dah mendidih macam ni, barulah tutup api, kemudian sejukkan seketika. Tapi bila dah sejuk tu, kuah ni dia akan jadi lebih pekat. Terusnya saya akan buat kuih tahu putih pula. Masukkan 1 cawan tepung beras bersama dengan 2 cawan air, sedikit minyak masak dan juga sedikit garam. Okey, kesemua bahan ni kacau sehingga tepung beras tadi tu sebati. Panaskan periuk pengukus dan sediakan loyang yang agak kecil. Okey, kita sendukkan 1 sendok bancuhan tepung beras tadi tu. Kemudian kukus lebih kurang 2 hingga 3 minit. Okey, bila dah menggelembung tu bermakna dia dah masak. Okey, barulah angkat dan bolehlah digulung. Okey, step dia sama je macam kita buat laksam. Ulang lagi langkah yang sama sehingga semua adunan tadi tu habis dikukus. Yang terakhir sekali bolehlah direbus fish cake, sausage, crab stick ataupun bahan-bahan yang lain. Okay, kita rebus hingga mendidih macam ni, kemudian barulah toskan air. Semua bahan dah pun siap disediakan. Okey, barulah kita potong kecil-kecil semua bahan-bahan ni. Okey, ni dia kuah hitam tadi. Okey, dia punya tekstur tu bila dah sejuk tu dia lagi pekat. Okey, ambil 1 sendok kuah hitam tadi, kemudian siramkan di atas bahan fish cake tadi dan letakkan sedikit bican putih dan juga kacang tumbuk. Dah siap pun kita punya yang tofu. So dia punya resepi tu sangat ringkas. Cuma yang jadi mahalnya barang-barang fish cake tadi tu. So dia agak pricey lah sikit bila kita beli dekat luar. Rasa dia sangat sedap, tak kalah macam yang kita beli dekat pasar malam. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.